Dah dekat ni. Kelas tambahan sudah. Buat latihan sudah. Mula kaji pun sudah. Apa lagi yang belum ya? Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kawan-kawan, saya nak tanya ni. Kawan-kawan pernah berhajat untuk dapatkan sesuatu? Mesti pernah kan? Jadi, apa yang kawan-kawan buat jika nakkan sesuatu? Berdoa? Ya, betul. Doa ialah perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku berkenankan. Subhanallah. Jelas di dalam ayat ini Allah sendiri suruh kita berdoa. Allah sangat menantikan doa daripada hambanya. Jangan kita sombong untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, doa hari ini bukan terus dapat. Macam beli barang online, order hari ini, esok sampai. Allah akan beri kepada kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Di dalam berdoa, perlulah ada adab. Ambillah wudhu, jangan dilupakan. Memuji Allah dan selawat juga menghadap kiblat. Khusyuk sentiasa memuji Allah dan selawat juga menghadap kiblat. Khusyuk sentiasa. Ya kawan-kawan, semasa kita berdoa itu, berdoalah dengan bersungguh-sungguh dan jagalah adab berdoa. Janganlah sambil main telefon, mata tengok TikTok, mulut berdoa. Ya Allah, jadikan aku murid yang cemerlang di sekolah. Agak-agak Allah perkenankan tak doa kita. Yang pepeh tidak datang melayang, yang bulat tidak datang bergolek. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Kawan-kawan, pernah dengar tak sahabat Nabi yang sangat mustajab doanya? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat mustajab doanya. Jom kawan-kawan, kita amalkan adab-adab berdoa. Manalah tahu doa kita juga mustajab seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa bukan sekadar permintaan, tapi doa juga adalah senjata orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, doa ialah senjata orang mukmin, tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Kawan-kawan, hari ini bumi Palestin bergolak. Palestin dibedil saban hari oleh Israel. Rumah, sekolah, hospital randak runtuh menyebah bumi. Ribuan jiwa syahid. Anak-anak seperti kita yang masih kecil sudah hilang tempat bergantung. Mereka hilang nikmat kasih sayang ibu dan ayah. Suasana Palestin amat beruntun jiwa. Hari ini kita mengerti, setiap mukmin itu doa adalah perisainya. Marilah kita sama-sama menderah tangan mendoakan saudara-saudara kita di Palestin. Ya Allah, peliharalah saudara-saudara kami di Palestin dari segala bentuk kezaliman. Ya Allah, kurniakanlah mereka kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Ya Allah, lindungilah mereka dengan rahmat-Mu yang melimpah ruah. Amin. Kawan-kawan, akhir kata, doalah sepenuh hati, berusahalah tanpa henti. InsyaAllah, Allah akan beri tepat pada masanya nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.